Salam sejahtera. Nama saya Sivanesan Arumugam dari SJKT Dengkil, Selangor. Baiklah, saya akan membentangkan projek saya iaitu fasa bertutur melalui kaedah Flip Classroom dan Google Classroom. Projek ini telah saya jalankan bersama murid-murid tahun 6 sekolah saya iaitu kelas 6 Begum dan juga 6B Begum bagi meningkatkan pencapaian mereka dalam kemahiran bertutur. Berdasarkan konsep yang diutarakan oleh pakar akademik mengenai kemahiran bertutur, Flip Classroom dan juga Google Classroom, saya dapat simpulkan bahawa kemahiran bertutur merupakan satu proses yang melibatkan alat pertuturan sehingga dapat mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. Flip Classroom pula merupakan satu sesi pembelajaran secara kendiri dan Google Classroom pula merupakan satu medium yang dapat digunakan untuk menggalakkan perkongsian bahan pembelajaran antara para pelajar dan juga pendidik. Ketiga-tiga konsep ini amat penting dalam membangunkan projek ini secara bermakna. Projek ini juga memberi tumpuan pada dasar pendidikan digital yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga matlamat pembangunan mampat yang keempat iaitu pendidikan berkualiti. Pelaksanaan projek ini adalah disebabkan kerana beberapa isu, antaranya murid tahun 6 kurang diberi pendedahan untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Seterusnya, murid berasa takut untuk bertutur dalam bahasa Melayu dan akhir sekali kekurangan waktu untuk mereka membuat persediaan semasa aktiviti bertutur. Objektif utama pelaksanaan projek ini adalah untuk meningkatkan kebolehan murid tahun 6 untuk bertutur dalam bahasa Melayu melalui pelbagai projek yang kreatif. Seterusnya, merangsang penggunaan pelantar Google Classroom dalam kalangan murid tahun 6. Akhir sekali, menggelak potensi murid untuk berfikir secara kreatif semasa menghasilkan bahan yang dapat membantu mereka semasa melaksanakan projek bertutur ini. Strategi pelaksanaan projek ini amat mudah di mana saya sebagai guru bahasa Melayu akan memberi tugasan bertutur berdasarkan tajuk yang terdapat dalam buku teks tahun 6. Seterusnya, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid secara berkumpulan akan menghasilkan bahan pembentangan seperti dialog dan juga bahan maujud. Murid akan diberi masa selama seminggu untuk membuat latihan secara berkumpulan sama ada melalui Google Meet ataupun pada waktu rehat. Pada hari Selasa pula akan diadakan pembentangan pada setiap minggu hari Selasa. Gambar-gambar pembentangan akan dikongsikan di dalam Google Classroom. Murid akan memberi komen kepada rakan-rakan mereka sebagai satu pujian. Ini adalah antara bahan-bahan yang dihasilkan oleh murid di rumah untuk membantu mereka bagi projek bertutur. Kita jaga hidup sehat, pasti ceria. Dengan ini, kawan-kawan, ingin saya titip pesan. Baiklah Adik Mitra, saya pasang telinga dan faham akan semua penerangan kamu. Terima kasih Anu Mitra. Sama-sama kawan-kawan. Salam sejahtera. Saya Tarwin, murid yang malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Namun, projek
fase bertutur memberi peluang untuk saya bentang di hadapan semua murid dengan berani. Terima kasih. Kesimpulannya, projek bertutur melalui kaedah Flip Classroom ini telah membantu murid-murid saya untuk bertutur dengan lebih yakin dan tampil ke hadapan dengan lebih berani untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Penggunaan Google Classroom ini juga telah meningkatkan keyakinan mereka dan motivasi mereka untuk terus mencuba kerana guru menghargai kesemua bahan mereka melalui penyebaran gambar di Google Classroom.